Astagfirullah. Adik. Una! Una. Kenapa dah? Sorry kami pun lelaki. Kau kena masuk dalam kotak ni. Kau durhaka. Masuklah kau. Tak apa-apa. Weh, korang. Weh, asal office macam ni? Haina. Korang ni kenapa? Masalah korang. Korang kenapa tak masuk? Weh. Weh, kenapa? Kau dah dapat apa-apa ke? Cepat kita ke sini. Sini cepat. Hi, welcome back to YouTube Apika, Pika. Johnny standing on the mic. Muscle frame, then I glow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl vibe, but I go hard. Let's get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Confidence up, set the up, how to play. From zero naik, jadi highlight. Shining bright every time on. Hi, welcome back to YouTube Onyonya Jika Pika Pikachu. So hi everyone. So hari ni korang dengar tak lately ni yang viral dekat Threads, AI team office betul-betul asyik terbuka. So korang tak tahu apakah benda tu. Sebab asyik terbuka je. Adakah orang ini yang jaga selama ni? Takut. So Fika tak tahu siapa. Fika nak ajak tim Fika untuk tengok siapa yang ada dekat office AI tu. So, kita ajak kawan Fika. Korang ready tak? Paranormal kita malam ni dekat office AI. Fika akan ungkai semua misteri korang. Hai korang. So, hari ni Fika bersama dengan Syar. Lagi lah Syar. Sini. Okey, Syar. apa ni? Syar dengar tak yang ini viral dekat Threads, yang AI team sebenarnya berhantu. Oh, yang selalu terbuka pintu tu dekat dalam. Syar tahu? Syar nak join tak Fika malam ni. Nak buat apa? Tertidur dekat office. Cari hantu? Serius, kita tidur dekat office cari hantu. Sumpah. Saya nak join tak? Jom. Serius tak? Kita dah jumpa orang yang pertama. Kita cari orang yang kedua. Let's go. Tahu tak office AI team berhantu? Kenapa batu? Nak join tak malam ni? Malam ni kita Kita cari hantu. Malam ni kita cari hantu. Malam ni tepat pukul 12 kita pergi. Ada benda gerak. So isi dah nak join eh? Tidak, isi kita Fika. Ya. So kita jumpa orang kedua. Kita cari orang yang seterusnya. Let's go. So korang, Fika mencari orang yang ketiga. Mira. Apa? Mira busy. Dia dah kahwin. Betul, Mira busy. Laki Mira nak ajak pergi honeymoon. Alah, kita nak ajak awak. Nak pergi mana ni? Aku ni. Apa dia? Laki dia marah. Laki dia garang sikit. Alah. Laki saya pun perangai kalau malam-malam cantik juga. Nak apa Official ni? ke ni? Official dah. Official dah. Bukan Abis aku cerai. Tak apa nak dengar cakap Abis. Kita orang dah rujuk balik. Oh my god. Over lah. Dan cakap dia ada Una pula. Una. Mira ada tak? Bila ada masak-masak kat malam ni. Ada. Macam mana Mira Una. berdiri? Baju dia. Diam. Una. Jom kita tidur office malam ni. Pika nak jadi office. Ya. Oh my god. Pika nak jadi office. Ya, Shell ni nak jadi office. Kelak-kelak. Weh, yang rapi main tu pun. Diam. Pada dalam kami yang main tu dia jaga tak sanggup tau. Dia peluk tangan saya, tangan Shell dengan tangan Najla ni. Genggam mamau ni. Rupanya dia paling takut. Mana adalah? Tak adalah. Una nak join tak? Bosan lah sebab saya tak ada buat apa-apa lah hari ni. Maklumlah kita kan single. Papa busy. Papa pergi main bola. Papa tak buat apa dah. Papa tu memang papa tiri kita orang je sebenarnya. Malam ni Dah pukul apa? dapat. Pika main beg lah. Pukul 8 lah. Una tak ada nak try lah Okay. sekarang. Boleh Una, kita ambil Una. Okay? Terima kasih Pika. Let's go korang. So korang, Fika dapat nak tanya dekat semua orang. So kita nak check keadaan office sebelum dengan selepas malam karam. Tengok macam mana office tu jadi ke tak jadinya. Jom kita check sekarang office macam mana. Ni tak potong Office okey tak okey. Jadi kok kalau potong nanti korang cakap set up. So ni korang keadaan office sekarang. Kenapa pula ni?
La ilaha illallah. Okay, so ni keadaan office sekarang. Okay. So kita tengoklah macam mana nanti office ni. Malam sekarang. Cuba korang malam sekarang. Bye. Where is he, weh? Biasa sih. Paling kecil. Berapa? 20. 20. Oh, 20. Aku tinggi dah. Itu kena bodoh lah. Bodoh lah. Aku percaya bodoh. Diskaun ada bang. Aku memang habis. Bang, diskaun bang. Bang, kau jam 1. Kita risau ni. Dah daftar dah. Dah. Tommy. Hello guys. Saya bersama geng-geng saya yang lain kat belakang. Jap, ada seorang. Nah. Nah. Apa jadi ini? Alhamdulillah. Ini bukan geng-geng bomoh itu ke? Astagfirullah. Adik. Una. Una sabar Una. Una belum lagi Una. Belum lagi. Kenapa Iin cakap macam tu? Itu bukan Una lah. Pak orang painter. Sebelum kita nak gerak, kita kira seorang ada berapa orang. Semua kira. 1, 2. 3. 4 5. Aina ni karakter ya. Kenapa Aina? Sempat je weh. Mana 5? Kita check balik. Start dari belakang dek. 6. 9. Kamu seorang ni. Sebenarnya Kita reda. Pergi ingat muka-muka ni. Okey. Balik dengan muka-muka ni juga. tapi kita kena wawan. Ada seorang siapa lagi yang tak ada WhatsApp? Patutnya ada wazan. Weh. Ina. Nak ingat apa? Patutnya ada wazan. Ini ada Wazan kisah tak sikit. datang lah. Sebelum kita masuk ni, ada kes pembunuhan makcik kantin. Baca kantin Makcik kantin. yang suruh orang buat sampah tu. Dia dendam lah. Orang tu dendam dengan dia ke? Time tu tahun bila, Daus? 2007. 2007. Kejadian tu. Lepas nak shower. Ush. Berapa orang Syah? So orang tu berdendam selepas konten teruk-teruk ni. Balaci dia orang tu marah. So dia bunuh. Ya Tahu tak berapa orang kena bunuh? 12 orang. 12 orang. Serius lah weh. Macam semua tengok perempuan semua tengok lelaki semua. Seorang atau macam dia? Makcik kantin tu pernah ada tengok dulu. Siapa yang hidup sekarang tinggal? Kita nak check ni. Kita check. Yang tinggal Ani. Ini je. Betul korang. Kita dah pernah masuk office. Daus? Daus. Daus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan, lindungilah kami. Engkau pimpinlah langkah kami dan jauhkanlah kami dari segala bala bencana, benda-benda halus, benda-benda yang tidak baik, dan jadikanlah kami orang berbakti kepada agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Yalah. Benda-benda yang besar ke datang. Contohnya kun tu. Kita buat konten kat sini lah. Dia besar. Asap kah? Agak Sampai kat sini dah 7 minit dah. Sudah lah. Kau pernah buat konten paranormal lah. Sebab bila kau buat lawak kon tu aku dah tak rasa seram. Aku nak join. Aina, aku cuba jadi lawak. Ya Pika. Konten seram. Oh, kita seram. Start lagi satu lagi. Terus nak buat konten. Lu aku takut dah. Dia raja lawak dia tak ada. Kalau tu memang tak boleh dah. Jam lah. Jom. Sama je. Peluk. Oh, bola bagi sampai asal. Pintu tu berat weh. Wih. Kenapa dia ke situ? Kalau ada nampak apa jangan tegur. Kenapa? Nampak apa? Kalau ada botol maksudnya ada Ada malu halus perempuan. macam No, ada replay ada ini. aku rasa macam ada orang lain ni. Susu depan aku. Wih. Ni, Una kau dari mana? Una mana kau? Una. Jangan ambil orang-orang Oh, kecil. tak boleh ambil barang sembarangan ni. Jangan Eh, Tak boleh ambil barang. baik itu barang ni. Gerak sendiri, dia gerak sendiri. Gerak sendiri tu. Bahaya ni. Pika pokok ni bekas sendiri. Orang pokok ni. Sampai sekejap. In, ke? Tapi. Kita ke? Wah, bang! Tak ada dah tu, tak ada dah tu. Orang. Tak.
Macam tak sedar hati lah. Tak, cameraman boleh gelak. Ya, macam tu sebenarnya. Selalunya cameraman lelaki. Over lah, kau ni kau orang bawa. Selalu cameraman lelaki. Kau kena masuk dalam konteks ni. Durhaka, masuklah kau. Bukan aku. Kau lah. Tak, kau pengancap begini. Kau pandang aku. Yalah, terus. Cepat lagi bergaduh. Kau jauh. Ya ada. Kau ni macam nak naik gunung Everest. Cerah sangat, tak ada baik. Cerah sangat, tak ada baik. Tak ada baik. Tak ada baik. Tak ada baik. Boleh kena potong je lah. Try kat office. Kau dengar tak? Kau dengar tak? Wih, aku nampak siapa ni, weh? Wih, siapa ni? Tengok macam ni. Okay, terus. Putihnya aku. Cuba kata dengan sebut takut. Memang tak ada orang confirm. Memang tak ada orang masuk. Cik dengar bunyi-bunyi. Betul tu. Dengar kau bunyi asal. Betul nak naik atas. Tengok mana ada siapa balik kat office. Cuba. Buka yang macam tu. Pika boleh ikut jalan Pika. Betul ni kat atas. Bekerja. Ini kaya sikit. Kenapa perempuan ni? Kenapa perempuan ke depan? Nanti kita mengacau pula. Serius. Lagi. Go. Tak ke yang mana kita kat atas? Wih. Kenapa dia bagi mati? Nampak sangat ke? Pika, jom jalan. MC dah tutup dia? Alah, Ihin. Alah, Ihin ni macam tu, Ihin. Tapi siapa baliklah selesai lampu tak? Ihin macam tahu something je dah tahu something ini. Sebab kau di belakang. Wih, ha? Siapa siap? Weh, ada slipper. Ada slipper. Siapa weh? Nak. Ada siapa? Ada slipper dia tinggal. Hello. Assalamualaikum. Masuk je lah. Assalamualaikum. Tak ada apa-apa pun. Apa je Ustaz apa Tak ada apa-apa. Weh, kurang. Wih, Asal office macam ni? wih. Siapa balik lambat tadi? Tadi macam tak ada je apa-apa. Siapa balik lambat? Siapa balik lambat? Tak tahu jangan. Ni bukan yang balik lambat kau. Mana ni balik lambat? Perempuan Minta balik lambat. Wih, slipper tu ada lagi. Bergerak pula. Wih, slipper tu ada lagi weh. Bulu siap. Itu simpan aku tak sedar apa tu. Pak Ada sepak air kat dalam supaya tak. Dia masuklah cepat. Jam berapa sebenarnya? Jam 2 sudah. Weh, asal di atas weh. Weh, ni apa? Apa dia cakap? Ha. Apa tu? Mati Mati semua. semua. Weh, kenapa semua kena mati? Weh, tadi 12 orang tu. Wih, mati semua. Kita ke? Kenapa yang nak Bika? Dia tak bukan. Pika, macam best pula ni. Makin banyak surat, makin best. Jom! Apa yang best-bestnya? Daus, tak boleh best lah Daus. Pandai hantu bagi kau tengok surat. Ini untuk siapa? Buat lawak. Buat lawak je lah maksudnya. Okey, jom. Orang mana weh? Jom. Jangan masuk je lah. Kita kena masuk je, weh. Tahu dah excited. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Haina, ni kenapa? Haina. Korang ni kenapa? Masalah korang. Korang kenapa tak masuk? Una Wih. Una kenapa jatuh? Mana Una weh? Siapa tolak Una? Semua weh. Weh, apa tu? Siapa gila? Weh. Siapa nak tahu tak? Jom, Una mesti tahu cara baca dia. Una. Okey, hantu ni orang Melayu. Pegang poin jajak Hantu ni. ni orang Melayu ni sama. Ada orang Melayu.
Aku takut Itu lagi. nasi dia. Weh, sabar. Ni, apa nak tahu tak? Ni, pasangan ni. Kenapa pasangan ni? Pasangan ni adalah di antara 12 orang yang mati tu. Weh. 12. Tak. Tadi kau ingat tak Una? Ada orang kata yang dalam gambar tu semua hidup. Yang tak ada dalam gambar tu. Dalam gambar tu. Jangan salah kalau tak kuat. I know. Sebab tu dia zombie balik. Kalau tak kuat. Ini lembaga apa? Cepat. Tak. Cepat. Serius sikit. Tadi kau kata 12 orang kan? 12 orang. Tengok kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 12 orang. Siapa jawab? Ada intake baru ke? Masa kita masuk balik? Dah jam. Apa lah? Apa tak kau bisnis? Dia tak ada awak, tak ada apa-apa. Tadi bunyi je ni. Itu macam bunyi. Oh, ya. Guna. Hei, Aina, apa tu? Oh, dia jangan baca. Nampak? Weh, ada baby. Oh, jangan. Ada baby. Ya, ada baby. Baca yang tu, Syah. Apa Syah? Ulang. Ini bukan term Term ad kau. Term ad kau. Tu apa? Kenapa dia tertinggal? Dia macam Aina. Ada apa? Aku rasa pandai benda-benda macam ni. Dia kata kat sini, kalau satu huruf tak menyala, dia adalah mangsa seterusnya. Huruf apa tak nyala? Huruf apa? Kalau ada satu huruf tak menyala. Huruf apa nak? Apa yang tak Cuba benar? Eja. Cuba tengok betul-betul. Hei, Jangan macam tu. Tu baca ni. pernah dengar. Kan? Inikah yang dinamakan cinta? Bukan ku tak Itu last kali. Last kali apa? Aplikasi apa last kali? Teman tapi mesra. Tak. Huruf P. Lepas aku baca teman. Nama ini F depan. P. H. S F Afika. Pika. Nah, Pika kau yang mati. Next. Jangan cakap apa Pika kau yang mati. Daus. Kenapa? Kenapa? Weh, Macam mana mereka kawan? Pika, ni bukan Kan macam kau. bukan rantai ha ke ni Pika? Bukan. Yang aku nampak dalam kereta ha. Bukan, ini rantai daus. Tipu dalam kereta ha. Ni yang punya ni. Dia nak mati. Pika. Kak, kenapa kau rasa tertarik? Tapi aku tak ada apa-apa. Tapi kau perasan tak? Kita semua kena tarik. Aina mana? Aina mana? Barang normal. Sekejap. Tunggu. Kita nak tunggu sini. Kita bincang apa masalah tadi. Masalah apa semuanya? Tak faham. Benar aku tadi. Okey, sekarang ni kalau tengok daripada surat tu, orang yang tulis surat ni nama yang berumur huruf P. Lazim. Huruf nama yang berhuruf P depan dia akan mati. Kan. Bukan tak siapa huruf P. Dia cakap di surat tu. Kenapa? Aku Afika. Tapi orang panggil kau Pika. Barang dia ada tadi kat situ. Rantai hang tu. Aku pernah tengok dalam kereta hang. Dia pandai pakai. Lepas tu dia hantar kat aku. Kenapa dah macam baca tu kan? Tak ada. Kau tu yang dia mahu. Ni rasa Tengoklah dress kau malam. dalam geng kita ada seorang pianat.
Siapa pengkhianat ni? Tak tahu. Kejap, cuba saya tengok siapa yang Sekejap. Kau pasal tak? Air tak cukup. Kira. Jalan balik. oh, ada kat sini. Kira. Syah, kira 1, 2, 3. Kenapa? Apa ni? Kira Kenapa banyak sangat dua ni? Sekali lagi. Tak rasa sekali lagi. 1, Dua. 2. Banyak. Salah. Lah, cakap kita kat try. 1, 2. 2. Kenapa bergema? Ada 2 banyak lah. Aina. Kau faham tak? Dia kan dia terbuka pelan-pelan macam ada orang tengah mengintip begini. Hampa ingat tak? Kenapa? Pintu tu dia kena viral. Ya weh. Una. Selalu terbuka. Sampai konten ke apa-apa ke. Betul. Ni Dekat. ni ada satu internet. Dekat Pak Syana. Pak Syana? Pak Syana. Kenapa dekat Pak Syana pula? Bukan tadi tengah tunggu share berak, pintu terbuka. Share perasan ada. Perasan? Jadi saya perasan. Saya terjerit dulu lah. Ingat tentu share jeriin. Mantu yang baru tadi. Wih! Buka! Aina. Anak tak payah email ni. Aina. Wih! Tutup balik. Sekejap. Tak nak. Pika. Sekarang Pika nak mati dah. Pika nak mati. Aku rasa aku nak selesaikan mission aku. Kita dah ada mission. Kita selesaikan kita balik awal. Kenapa? Apa? Dia terkejut. Woi, tak nak kita selamatkan Pika juga. Kenapa? Kita selamat Pika. Tapi apa kita kena buat ni? Kita kena buat apa, Syed? Syah, mari kita. Aku rasa Kita. kita kena cari orang tu, tak pun satu nanti kita kena cari satu orang dari kalangan kita ni untuk berjumpa dengan dia. Uji nyali terus. Biasa kalau kita sendiri, dia akan datang. Tapi tak berani. Jangan ada something. Apa? Cakapan kedua dah muncul. Apa dia? Apa dia dah muncul? Dia dah boleh cakap apa? Apa dia cakap? Semua gila weh, semua gila. Mana semua. Tak ada dekat tak seram bang. Nama yang terpilih Aku cakap. duduk di salah satu kerusi yang berantai. Siapa yang dipilih? Benar-benar dia. Kau nak cakap nama siapa? Jangan lewatkan masa. Sebelum kau takkan boleh pulang. Kita kena cepat selesaikan ni. Kau! Kenapa dah mampu pula? Nama yang terpilih duduk di salah satu kerusi yang berantai. Kerusi yang berantai. Di salah satu kerusi. Bagaimana cepat sebelum pukul 4 pagi. Pika. Aku cepat lagi nak balik ni, cepatlah. Pika dulu. Pika. Siapa kena jangan kursi panas. Okey. Kita kena skate. Assalamualaikum. Sekarang kau kena cari frame nombor 4. Tolak 2. Tolak dua? Dua. 4 tolak 2. Dapat lagi. Salah. 9. Sikit. Satu. Sikit lagi. 4 tolak 2. 10. 9. Berapa kira korang? 7. 4 2 7. 2. Jangan Pika mati. Ada surat lagi. Nombor berapa yang tertulis kat situ? 3. Kenapa 3? 1 2 3. Apa itu? Duduk atas ni. Aina. Aina. Daus. Aina, Daus Ihin. Syauna. Aina. So Pika, kita nak cakap kita minta maaf. Memang kita berniat nak buat macam ni.
Sebab dia nak mati tu Pika bukan kita orang. Weh, cepat kita kena settlekan tas. Mati dulu ni. Mana korang? Daus! Pika! Daus! Pika, ada lampu ke sini. Tak ada. Ha, ada. Dah, jangan Biar aku takut. Kenapa? Kenapa biarkan aku seorang? Pika! Dia letak Daus! Dia letak surat. Mana ada surat tadi? Tadi siapa pergi sini? Aku dia tarik tu surat kat sini. Pika dia cakap pergi. Pergi apa? Dia suruh kita balik tapi kunci tu tertutup. Tu letak kunci di luar, Pika. Betul kita macam Sini, sini. Wih, bukan di sini. Aduh, Bukan, Daus, Pika di sini. Mana? Cepat, Pika. Okey, Berat, Daus. cepat. Keluar. Sini. Okey. Bisa macam. Sini. Cepat sini sini. keluar. Kenapa kita masuk balik? Pika. No, Daus, salah. kita disumpah, Daus. Kau jaga aku. Enggak. Kau tak? Cepat. Disumpah. Pika. Mana? Kita jalan di luar, Pika. Daus tak boleh buka. Tolong. Tak boleh buka. Allah. Satu. Allah. Daus. Daus. Weh, kurang. Daus. Kurang, Daus. Daus pingsan. Kurang. Daus. Weh, Daus. Weh, kenapa aku seorang je macam ni? Kurang. Kenapa ni? I know. Shit. Ni siapa? Kau jangan lupa apa yang kau buat sebelum ni. Ihin, kenapa ni? Pika, kau main karakter, Pika. Ihin, kenapa ni? Kau takut menangis tu. Ihin, apa ni? Ihin. Bang. Kau dah buat. Kau lupa Pika apa yang kau dah buat. Iya, Pika. Aku pergi. Sekarang kau ingat apa yang kau buat dekat 12 yang mati tu? Kau datang sini sebenarnya seorang-seorang. Kita orang yang kau bunuh, Pika. Kita orang. Kau simbah aku dengan air panas, langsung kau bakar. Mayat aku, Pika. Kau lupa apa yang kau buat dekat dia? Apa? Apa? Apa dia bunuh kau? Dia curi sendok. Berani kau cari sendok! Dia ada seorang budak yang tak bersalah. Siapa? Kau bunuh! Siapa dia? Macam mana kau boleh mati? Siapa dia? Macam mana kau boleh mati? Macam mana kau boleh bisu sampai sekarang? Kau ambil hilang dia! Sebab Pika. Buat apa dekat kau? Pika ambil suara aku. Aku suara kau. Siapa yang Oh! Atas suara sini. Aku berdua suara ni. Sekarang, apa dia? Kita orang nak tuntut bela nasib kita orang. Kau dah rampas kebahagiaan kita orang. Kita masih muda. Tak kahwin lagi kau dah bunuh kita orang. Dasar perempuan kuda. Kau patut mati. Mati! Kurang. Jom kita masuk. Pintu ni. Pintu ni.
tadi kita masuk ramai-ramai. Cepatlah korang. Sumpah serius. Masuk sini ramai-ramai. Sumpah. Cepatlah. Ya. Cepatlah. Asal gelap kat sini. Korang. Korang lah pergi dulu. Kau kan lelaki. Ada kembar pelanggan kau serupa. Kau lah tu. Ya. Bergerak ni. Bergerak ni. Dia bergerak ni. Dia siapa tu? Siapa tu? Bukan semua orang nak balik ke? Ya. Tu siapa tu? Tu siapa tu? Tu. Siapa kau kan? Bukan. Korang lah dulu, lelaki lah dulu. Cepatlah. Tak tahu aku perempuan ke seseorang. Sudah kursi babanya ni. Ni ke 12 orang yang kau cakap tu? Ni ke 12 orang yang kau cakap tu? Korang lah pergi dulu. Sini ke situ? Kenapa? Kau dah nampak apa-apa ke? Cepat kita ke sini. Sini cepat. Dah permission dah. Kita boleh pula. Jangan boleh share dalam konten pun boleh share. Hei. Okay. You korang.